So adakah ini adalah satu permasalahan sedunia ataupun macam mana kalau kita sendiri di negara kita Malaysia, macam mana kita nak mengatasi? Kita orang Islam kan. Saya suka bagi contoh kes yang saya jumpa lah 2 hari lepas. Tapi saya yakin dia ni bukan content creator Malaysia sebab ngegaya mungkin orang belah-belah tanah Arab. Dia buat satu video AI, ditulis kat situ point of view seorang di kota Mekah ketika peristiwa Rasulullah membelah bulan. Allahu Akbar. Ditunjuklah macam pandangan dia keluar dari rumah, nampak orang kampung berlari kat kota Mekah, pergi ke kawasan macam berbukit dan nampak sosok tubuh Rasulullah. Minta maaf, maksudnya macam sosok tubuh Rasulullah mengangkat tangan dan bulan terbelah. Astaghfirullahaladzim. Para sahabat pun kita tak boleh gambarkan. Betul. Apatah lagi baginda nak bagi satu satu visual, imaginasi soal Rasulullah tak boleh kita visualize kan. Baginda kita tak boleh bayangkan sebab baginda adalah individu suci yang paling tertinggi kita tak boleh salah. Akidahnya salah tu tak? Tapi bila tengok video macam tu, ya Allah, macam patutnya dia buat je lah sekadar kata cahaya putih. Tak nampak bentuk badan. Dalam konten dia tak adalah tunjuk muka Rasulullah begitu, tak adalah konten dia tu. Tapi daripada jauh kita nampak siluet badan orang mengangkat tangan membelah bulan. Dulu pernah ada satu animasi yang bercerita mengenai kehidupan Rasulullah dan sahabat kan. Dia tidak menunjukkan susuk. Dia buat just cahaya putih. Betul. Dia cerita point of view orang ketiga melihat benda tu, bukanlah directly melihat perbuatan aktiviti betul. Dan yang lagi parah ni, bila saya cek ruangan komen netizen, ramai yang menyukai lah. Tapi adalah 2-3 yang menegur, kita tak boleh gambarkan sebegini. Betul. Dan orang yang menegur tu pula dimarahi. Kenapa tak boleh? Ni bagus idea macam ni. Adalah yang balas bahasa Melayu pun ada, yang balas dalam English pun ada, yang balas dalam tulisan Arab pun ada. Macam ni dah timbulkan satu kekeliruan. So dia akan merujuk kepada persoalan di manakah etika kita sebagai seorang Muslim, dan juga di manakah letaknya halalan toiban dalam menggunakan AI tu. So adakah ini adalah satu permasalahan sedunia ataupun macam mana kalau kita sendiri di negara kita Malaysia, macam mana kita nak mengatasi atau membendung lah. Macam kita tahu, kita sebagai Muslim, pertama yang kita jaga adalah diri kita. Betul. Kedua, menjaga keluarga kita. Betul. Ketiga, menjaga sanak saudara dan masyarakat kita. Betul. Itu barulah peringkat ke negara semua. Betul. Jadi pertama, ilmu atau kefahaman kita. Betul. Kalau untuk seorang Muslim yang belajar elok fardu ainnya, dia faham mengusap syahadah tu apa semua apa, dan dia faham dari segi struktur negara dia, macam mana Islam tu dia letak, kita ada jabatan agama semua apa, alhamdulillah lah kita nampaklah struktur yang kat mana adaptasi atau penerimaan kita. So contohnya lah macam tahun lepas pun bekas mufti wilayah kita dan bekas menteri agama kita Dr. Zulkifli ada berkolaborasi dengan pihak syarikat yang boleh buat sistem AI. Dia regulatekan dan dia telah bina satu AI yang memudahkan orang bertanya jawab soal agama. Adakah satu program ataupun adakah dia macam platform ChatGPT kat lah. Masuk platform tu boleh bertanya soal jawab agama. Jadi itu adalah satu tanggungjawab yang betul dan baik ke arah membendung lah. Di mana Dr. Zulkifli kita ambil peranan dia, orang yang alim, orang yang berilmu untuk regulate ini sebagai biar orang faham. So dia lebih kurang adalah salah satu usaha untuk mewujudkan penggunaan AI secara syariah compliance. Adakah boleh katakan begitu? Itu targetnya. Kerana